Salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca muka surat 19 ya. Hadis yang ketiga kan? Tak ya. Hadis yang ketiga, kurniaan dan pinjaman. Ya. Apa cerita mengenai kurniaan dan pinjaman? Firman Allah Tabaraka wa ta'ala dalam hadis kursi. Firman Allah ya. Ingat ya, hadis kursi dia lain pada hadis biasa ya. Jadi hadis kursi ni di mana lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah. Ya ibadi, a'taitukum fadlan wa sa'altukum qardan. Faman a'tani syai'an mimma a'taituhu taw'an. Ajjaltu lahu fil ajili wa dakhartu lahu fil ajili wa man akhaztu minhu ma a'taituhu kurhan wa sabara wa ihtasaba aujabtu lahu salati wa rahmati wa katabtuhu minal muhtadin wa abahtu lahu an nazara ilayya. Itu hadis dia. Sila Kak Sun. Kak Sun nak duduk kat sana. Okay. Ada kitab kan? Ada kitab kan? Buku surat 19. Kak Sun baru sampai. Ada. Kak Sun silap bawa tak? Alah nenek. Itulah kata nenek. Tak apa. Dengar saja. Dengar saja. Share dengan Zah. Baik. Kita pergi pada makna dia ya. Kak Sun CD sampai. Ya ibadi. Wahai hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. A'taitukum fadlan, aku telah berikan kurnia kepada kamu. Wa sa'altukum qardan, dan aku telah meminta hutang. Faman a'tani syai'an a'taituhu taw'an. Sesiapa yang telah memberikan sesuatu kepadaku, ya. Faman a'tani, sesiapa yang telah memberikan sesuatu kepadaku dari apa yang aku telah kurniakan itu dengan taat. Maknanya dia bagi ya, Tuhan minta kepada dia hutang, pinjaman ya daripada kamu, kemudian dia telah memberi sesuatu kepadaku, Allah kata, dari apa yang telah aku kurniakan itu dengan taat. Ajjaltu lahu fil ajili, nescaya aku membalasnya dalam waktu yang singkat, iaitu di dunia. Wa dakhartu lahu fil ajili, dan aku membalasnya dalam
waktu dan aku simpan baginya untuk waktu yang akan datang, iaitu akhirat. Waddakhartu lahu fil ajili, aku simpan baginya pada masa akan datang, iaitu akhirat. Waman akhaztu minhu, tetapi sesiapa yang aku ambil daripadanya, ma'ataituhu kurhan, sesuatu yang telah aku berikan kepadanya secara paksa. Kurhan ni paksa lah, ya, secara paksa. Ya, kalau dalam ibadat hukum tu selalu kita kata makruh. Makruh kan? Makruh tu makna yang tak disuka. Makruh lawan dia sunat. Kalau kita tak buat sunat, maknanya kita buat makruh lah. Kalau kita tinggal makruh, maknanya kita buat sunat lah. Sebab itu maka orang yang tinggal makruh dapat pahala. Kan? Orang yang tinggal sunat tak dosa. Dia jadi berlawan di situlah. Kan? Jadi kurhan secara paksa, ya. Jadi wasabara, namun dia bersabar. Tuhan ambil secara paksa namun dia bersabar. Wahtasaba, ya, dia bersabar dan berusaha dengan ikhlas kerana Allah. Ya, dia sabar dan dia berusaha dengan ikhlas kerana Allah. Dia kata wahtasaba, maknanya dia macam kita kata macam berkira-kira lah. Dan nak berkira-kira macam dalam hadis kan, yang siapa berpuasa kan, ihtisaban yang Nabi katakan, maka balasannya ialah syurga. Berkira-kira ni maknanya kalau kita puasa tu berkira-kira, kita buat segala yang sunat, kita sabar benda-benda yang dilarang semua, maka balasannya syurga. Yang ini pun semualah sama je. Wahtisaban ni maknanya dia mana bersabarlah dengan keadaan yang dia hadapi tu, ya. Sebab Tuhan ambil rezeki yang diberi itu secara paksa. Ya, nanti kita baca apa yang dimaksudkan dengan secara paksa. Namun dia bersabar dan berusaha dengan ikhlas kerana Allah. Aujabtu lahu salati, aku wajibkan. Aujab tu wajabah. Aujabtu, aku wajibkan pemberian hadiah dan rahmatku baginya. Aujabtu lahu salati wa rahmati. Ya, pemberian hadiah dan rahmatku. Wa katabtuhu, dan aku catatkan, katabah tuliskan, aku tuliskan, Tuhan kata, aku tuliskan bahawa dia itu minal muhtadin, termasuk dalam orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Wa abahtu lahu an-nazara ilayya, aku berikan dia nikmat, ya, nikmat memandang kepadaku, memandang wajah Tuhan. Jadi maknanya kita esok nikmat yang paling besar sekali kita kata masuk syurga. Tapi yang paling besar sekali ialah bertemu Allah. Ya, itu nikmat yang paling besar sekali, bertemu Allah. Jadi hadis riwayat Rafi'i dari Abu Hurairah. Jadi faham ya hadis ni, ya. Tuhan kata, hamba-Ku, aku berikan kurnia kepadamu. Jadi apa yang kita dapat hari ini semuanya daripada Allah. Janganlah kita kata usaha ikhtiar kita. Usaha ikhtiar kita tu hanyalah sebagai musabab. Sebagai sebab sajalah. Ya, musabab tu kita dapat rezeki tu. Tapi yang memberi rezeki pada kita ialah Allah. Jadi bila Allah beri kepada kita, dia minta balik. Dalam keadaan disebut sebagai pinjaman. Sebagai pinjaman saja. Ya. Kalau dia kata bagi dengan sukarela, ya, dia ambil, Tuhan ambil, minta dengan sukarela lah, ya, dia bagi, maka Tuhan kata kat dia dapat dua nikmat, di dunia dan di akhirat. Tuhan simpan sikit. Begitu kalau diambil, diminta secara paksa pun sama. Ada juga balasan dia, ya, kedua-duanya sekali. Baik, perkataan fadlan dalam hadis qudsi di atas atau al-fadlu biasanya digunakan untuk harta. Fadlan ni maknanya harta. Ya, digunakan untuk harta.
pengaruh, kewibawaan dan kekuatan atau kekuasaan. Itu maksudnya fadlan. Jadi mudah kita sebut fadlan ni kelebihan lah sekali kita sebut. Jadi fadlan di sini maksudnya iaitulah harta, pengaruh, kewibawaan dan kekuatan atau kekuasaan. Misalnya dalam ayat wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian lain pada rezeki yang dikurniakan. Jadi maknanya kita orang tu dapat lebih, kita kurang sikit, apa semua kan, ataupun kita lebih, dia kurang sikit, semua tu daripada Allah. Dan nak beri lebih kurang tu semua kehendak Allah. Kehendak Allah. Ya? Itu. Wallahu, kita ingatlah ayat ni. Jangan semua orang sama je. Ya? Mesti Allah faddala. Ustazah, Assalamualaikum. Muka surah berapa? Dekat Yam, terlambatlah Ustazah. Muka surat 20 Kak Yang. Terlambat. Pergi belakang dulu. Muka surat berapa? 20. 20. Terima Iya. kasih. Iya. Atau itu surah An-Nahl. Kita tak buka Quran lah, kita baca terusnya. Atau dalam ayat surah Al-Isra, litabtaru fadlan min rabbikum, supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhanmu. Fadlan tu maknanya limpah kurnia daripada Allah, ya. Al-fadlu di sini artinya harta dan apa-apa yang diusahakan. Itu maksud al-fadlu. Jadi Tuhan beri kepada kita, ya, apa-apa saja harta dan apa-apa yang kita usahakan Tuhan beri. Demikian juga fadlan di dalam hadis di atas maksudnya adalah harta kekayaan. Harta kekayaan. Ya. Jadi kita ingat Tuhan beri, ya, lebih di antara satu orang dengan satu orang. Ia dapat kita ketahui daripada kata-kata berikut. Ya. Wasa'altukum qardan. Itu bila baca, bila tulis Rumi ni payah sikit nak baca. Jawi dia wasa'altukum qardan. Jadi bila kita fahamkan fadlan di sini ialah harta kekayaan. Berdasarkan ayat inilah, ayat wasa'altukum qardan, yang menurut Imam Al-Wahidi, al-qardu ialah sesuatu yang diminta balasan seperti hutang, pinjaman dan lain-lain. Jadi hutang ni maknanya tak hutang benda lah kan. Ya. Jadi bila hutang benda, hutang harta, maka dia kena ada balasan, bayar balik. Benda hutang ni kena bayar balik. Dengan kata-kata hutang tu pemberian. Tak? Ya? Sebab itu pemberian daripada Allah. Sebab tu Allah pinjam balik daripada kita. Allah pinjam. Ya? Baik. Al-qardu ialah sesuatu yang diminta balasan. Seperti hutang, pinjaman dan lain-lain. Ya? Balasan maknanya kena bayar balik lah. Kalau dimasukkan dalam hutang tu kena bayar balik. Sebab itu kalau mak bapak meninggal, pertama sekali kena tengok dulu dia hutang tak. Ada hutang tak? Bila ada hutang, waris kena bayar dulu. Jangan terus bagi pesaka. Tak boleh. Ya? Kena bayar hutang dulu. Lepas bayar hutang, tengok dia dah pergi haji belum. Ya? Bila dah selesai semua tu, kita bagilah pesaka. Jadi kena ambil ingatanlah kepada anak-anak. Samalah juga mak bapak pun kalau ada hutang, berilah tahu. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya? Jangan sembunyi-sembunyi, takut. Kan? Takutlah jadi ialah malang kan. Sama juga puasa kita orang perempuan. Kan? Orang perempuan tu bila puasa Ramadan kan kena qada. Jadi kena bagi tahulah, jangan segan-segan. Nak? Ya, kena qada. Dia kena qada. Katakanlah kalau katakan Nona tinggal puasa 5 hari. Nak beritahu paling tidak beritahu kat suami, saya dah qada 2 hari. Ada 3 lagi. Saya dah qada.
Oh dah habis dah, saya dah qada habis 7 hari. Beritahu. Sebab apa? Takut berlaku kematian. Bila berlaku kematian, waris kena qada. Bayar fidyah tidak. Bayar fidyah tu kalau apa orang kata ni lain pula cerita dia. Ni nak bayar fidyah ni kalau ibu yang mengandung dia tak boleh nak puasa kan. Itu kena bayar fidyah. Ya. Dia kena tengok keadaan tu, semua tengok keadaan. Ya, langkah tahun. Ganti tu kena juga, fidyah pun kena. Tapi fidyah tu kalau 2 tahun lewat, 2. Ganti tetap 1 juga. Fidyah jadi kita ingatlah, samalah juga anak-anak kita, anak-anak perempuan kita tanya dia. Mak bukan nak ambil tahu sangat, mana kita nak tahu kan. Kan? Mak tua ni tak qada dah kot. Tak cuti anak-anak tu. Ya. Jadi itu maksud dia ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung memberikan kepada hamba-hambanya dan menjelaskan bahawa dia telah memberikan kurnia dan harta kekayaan kepada mereka dan juga telah meminta pinjaman dari mereka dengan jalan memberi dan melakukan sedekah. Itu maksudnya pinjaman lah tu. Apa dimaksudkan pinjaman? Iaitu melakukan sedekah, derma atau wang kepada mereka yang memerlukan. Maknanya di situ pinjaman, maknanya Tuhan berhutang dengan kita. Jadi bila kita bagi sedekah, bagi derma, ya, semua benda tu sedekah dengan derma tu selalunya kita bagi secara sukarela. Kan? Kita digalakkan berderma, galakkan bersedekah, tolong-menolong sebagainya. Jadi itu dikatakan sebagai pinjaman. Sesiapa yang memberikan sedekah kepada mereka yang berhak menerimanya dengan taat dan ikhlas, bukan kerana terpaksa, Allah akan menyegerakan balasannya di dunia ini dengan taufik dan berkat atau penggantian yang berlipat ganda. Ingatlah. Ya. Jadi kalau janganlah rasa kikir sangatlah ya, sebab Tuhan dah janji dia akan memberi, maknanya penggantian yang berlipat ganda. Ya, berlipat ganda. Sedekah itu dapat diberikan kepada golongan fakir atau miskin untuk membantu orang yang memerlukan dalam bentuk apapun. Ya. Antaranya iaitu menolong orang yang kemalangan, musibah atau bencana, mendirikan klinik dan hospital, membetulkan jalan dan membersihkannya, memakmurkan masjid-masjid dengan bersembahyang di dalamnya. Memakmurkan masjid dengan bersembahyang di dalamnya. Dan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya. Mendirikan sekolah-sekolah atau madrasah atau tempat-tempat pengajian, membantu atau menyokong organisasi dan yayasan-yayasan yang bertujuan untuk melakukan kebajikan dan lain-lain sebagainya. Jadi semua ni sebagai sebagai sedekah. Penggantian yang diberikan Allah itu datangnya tanpa disedari. Itu kita pegang di situ. Maknanya bila kita sedekah tu, maknanya Tuhan akan ganti tanpa disedari oleh yang mereka, dan bentuknya juga tidak diketahui. Sama ada berbentuk kebendaan, material, atau terhindar daripada sesuatu malapetaka, sama ada keuntungan yang tidak dilihat olehnya atau lain-lain. Jadi penggantian yang Tuhan ganti tu. Sebab itu kita ni, yalah dah tua-tua ni banyaklah kena buat kebajikan. Kita banyak kita boleh buat kan. Kita tolong orang. Kan, kita tolong orang. Adalah budak-budak duduk
sebelah rumah kita tolonglah. Ya, mungkin dia tak balas tolong tu pada kita, tapi mungkin esok-esok Tuhan balas anak cucu kita. Kan, budak tu datang berdagang daripada Sabah, duduk jadi jiran kita kan. Kita tolong dia. Kan, bagi sepiring kuih ke apa ke, petang-petang ke apa ke, tak kira lah. Jadi bila kita buat macam tu, kita ingat sebab kita ada anak cucu. Hari ni dia berdagang, esok anak cucu kita pula berdagang. Ingat macam tu je lah. Sebab Tuhan akan ganti, tak dapat tidak. Sebab Tuhan dah janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tuhan kata. Ya? Dia tak akan menyalahi janji. Kan kita bacakan doa lepas azan. Kan? Kita yakin bahawa Tuhan tidak akan menyalahi janji. Apa janji dia di sini? Itulah. Ya? Pinjaman yang kita yang dia minta dekat kita tu. Jadi dia akan balas. Dalam bentuk yang bagaimana kita tak tahu. Yang paling indah sekali kalau bagi saya lah sekarang ni lah, untuk diri kita lah. Yang kita nak sekali ialah apa? Kita rasa senang. Kita rasa senang kan? Macam kita tolong dia, lega. Kita rasa senang. Tak? Tapi kalau kita tak tolong, mengapalah aku tak tolong? Mengapalah? Tak senang kan? Tapi bila kita tolong dia tu, kita rasa macam lega, dah lepas satu kewajipan kita. Ya? Bila kita tolong orang. Sebab itu bila berlaku kemalangan tu kan, orang berhenti kereta tu cepat-cepat tolong kan, bawa dia pergi hospital kalau tak meninggal lagi. Cuma mungkin kita orang perempuan ni takut sikit lah kan. Tapi ada orang yang berani. Tolonglah bila orang yang ditimpa kesusahan. Apa pun tidak kira ya. Lebih dari itu, Allah menyediakan dan menyimpan pahala untuk seseorang itu di akhirat. Di dunia ni kita tolong, Tuhan dah balas dengan tanpa disedari. Tanpa disedari. Itulah kalau bagi saya, itu saya rasa. Maknanya bila kita tolong tu, bila orang minta, kita buat kan. Kita rasa walaupun berat, tapi puas hati. Tapi bila kita tak buat, kan, kita tak buat, kita rasa tak ada apa-apa kan ringan. Tapi perasaan kita kan menyesal. Kenapa lah aku tak tolong dia? Dia minta tolong. Kan kita tertanya-tanya dekat diri kita. Kalau jadi dekat aku ni macam mana ya kalau orang tak tolong? Macam-macam. Maknanya itu antara macam balasan juga. Penyiksaan juga. Tapi bila kita tolong tu, lepas kan? Kita pun lega. Lebih dari itu, Allah menyediakan menyimpan pahala untuk seseorang itu di akhirat dan diberikan kepadanya pada hari kiamat kelak. Sesuatu yang tidak terhingga, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati. Itu. Kita tak tahu di akhirat esok. Yang pentingnya ialah kita yakin. Kita yakin. Kan? Balasan di akhirat esok. Ya, Tuhan simpan dekat kita. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Tak tahu nak gambarkan. Tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati. Dalam kehidupan di dunia ini, Allah akan selalu menguji hamba-Nya dengan mengambil kembali secara paksa. Itu pula. Ya, yang kedua, ayat yang kedua. Allah akan mengambil kembali secara paksa kurniaan yang telah diberikan kepada seseorang. Itu yang dimasukkan dari Quran tu. Dia ambil secara paksa. Kan? Tadi dia ambil secara sukarela. Kan? Kita rasa secara sukarela kita bagi. Kan? Sekarang ni maknanya Tuhan ambil secara paksa. Ujian itu mungkin berupa kematian anak. Kematian anak. Kan? Orang yang ini tak suruh rasa lah kan. Kan? Atau kekasih yang disayangi. Ya. Kecurian. Kecurian. Kan orang curi. Kebakaran. Itu semua Tuhan ambil. Tuhan ambil. Dan lain-lain. Apa lagi tak kira lah. Apa-apa kemalangan lah kita kata. Semua itu Tuhan ambil secara paksa. Di antara orang yang diuji dan dicuba itu ada yang tidak dapat menerima.
tidak dapat menerima. Bahkan melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh. Seperti mengoyak-ngoyakkan pakaian atau meronta-ronta. Ada juga yang bersabar dan reda atas cubaan itu dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menerima takdir Allah dengan ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah ya. Ke Allah serah ya. Bagi mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi hadiah sama macam orang yang derma secara sukarela tadilah ya. Bagi mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi hadiah, kurnia dan rahmatnya di dunia dan di akhirat sama. Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang saleh yang melakukan dan mendapat petunjuk dan ditunjuki jalan yang baik serta yang diberi taufik untuk selalu taat dan dikurniakannya satu kemuliaan yang lain atau kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak, satu nikmat yang maha besar dan agung. Itulah maknanya apa-apa kemalangan yang menimpa tu maknanya banyaklah bersabar ya. Sebab dia kata Tuhan dah janji dia akan masuk dalam golongan orang yang saleh. Ya. Pemberian pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu perumpamaan. Pemberi pinjaman, nanti dia nak huraikan dimasukkan dengan pinjaman ya. Kita baca terus mudah je ayat nak faham. Iaitu persembahan amal soleh. Pinjaman ni maksud dia ialah, maksud pinjaman ni adalah perumpamaan. Iaitu persembahan amal soleh dari seorang hamba kepada Allah. Di mana pelaku atau pelaksananya pasti mendapat pahala. Perumpamaan itu hanya sekadar mendekatkan pengertian sahaja. Mengumpamakan pemberian jiwa raga dan harta dari seorang mukmin untuk memperolehi syurga. Ingat ya, pemberian harta dari seorang mukmin. Kita dah ada apa orang kata, ada lesen, kita dah ada akaun. Ingat tak? Pernah dengar tak ceramah Datuk Hassan Din? Ini akaun. Kita ni orang Islam, kita dah dapat lesen kan, nak masuk syurga. Nak dapat lesen, belum macam mana pun kita kena ada akaun, dia kata. Akaun kita tu lah 2 kalimah syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapatlah akaun. Bila dapat akaun tu, segala kebajikan yang kita buat tu masuk dalam akaun tu lah. Dia kata, kalaulah kata tak ada akaun, buat apa pun tak ada, tak masuk lah. Itu sebab itu dia kata seorang mukmin, harta dari seorang mukmin untuk memperolehi syurga. Sebab itu kita ni berdoalah selalu. Kalau macam dah tua-tua macam ni lah, tua kat semua, tua Zah dengan Nona muda lagi. 3 perkara kita harap pada Tuhan ni. Nak sangat-sangat, bukan memang mana ar-raja, mana nak harap-harap sangat nak. Pertama, mati dalam iman. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman. Semuanya dengan iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, kumpullah kami di syurga esok dengan iman. Yang last sekali, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masuk juga dalam syurga. Yang kita memang naklah. Sebab itu maka kita pun selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil, kan? Itu kira kalau dah tua-tua ni kena boleh hafal lah doa tu. Cakap Melayu. Cakap Melayu. Tak boleh juga cakap Jawa kat semua. Matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ni dalam kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik paling ini ialah sempat mengucap. Sebab itu bila meninggal tu kita harap sangat ada orang duduk sebelah kita tu. Dan orang yang duduk sebelah kita tu ingat-ingatlah.
ingatkanlah si sakit tu supaya mengucap. Kita pun tarik dia mengucap. Biar dia habis dengan la ilaha illallah. Ya? Tu dah dia meninggal tu tak dengar lah. Ya? Dalam nazak tu dia dengar lagi tak tahu. Tak tahulah yang tu. Tapi kita ajarlah sebagai kita orang hidup. Sebab nazak tu dia masih duduk bernapas lagi. Bila dah habis napas tu, ya, dah tak dengar. Habis dah lah. Kan? Jadi itulah yang orang tua-tua duk kata tu. Nak? Apa orang kata ni? Syaitan pun datang berebut-rebut. Nak? Kita hantar sedar dengan tak sedar. Nak? Jadi sebab tu yang kita doa amat. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Mati dekat dan maknanya mabuk. Berjuanglah juga. Tapi kita tak tahu macam mana. Tak pernah ada orang balik cerita. Tapi dengan Tok Guru duk cerita tu, kita percaya je lah. Tak salah duk apa orang kata, duk bertekak lagi, duk banyak-banyak soal. Sebab kita tak tahu kan. Kita terimalah itu bahawa suasana yang semua orang kena tempuh. Kan? Jadi berdoalah kita mati dengan Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kan? Jadi maknanya bila dah bi husnil khatimah tu kita jagalah. Dan tua-tua ni jangan, yalah, tapi itulah pengaruh dunia ni, kita nak buat macam mana kan? Kalau orang yang baik-baik tu dia dah tak naklah nak berkawan luas-luas sangat. Dia nak sempitkan kehidupan dia kepada ibadat lah. Sebab dia tua dah. Kan? Orang muda tak pun. Tiga. Satu. Yang keduanya ialah keampunan Allah. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Ya Allah, ampunkanlah kami, kasihanilah kami, terimalah taubat kami. Kan? Selalu kita baca yang tu kan? Rabbi ghafirli warhamni. Kan? Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kan? Doalah. Kan? Minta Allah. Fa'fu anni. Mintalah ampun. Ya Allah, minta ampun. Sebab itu kita kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku mohon keampunan kepadamu ya Allah. Kan? Tu. Kemudian yang ketiganya apa dia? Mintalah pada Allah juga supaya kebajikan-kebajikan yang kita buat tak banyak. Tuhan terimalah. Terimalah kebajikan-kebajikan yang kita buat. Itu tiga perkara tu. Jadi, yalah. Apa lagi kan? Kalau harta kita minta juga, kekayaan minta. Tapi minta harta takut. Minta harta tapi maknanya dalam keadaan kita buat kebajikan. Harta yang ada. Buat kebajikan ya. Kalau sempat tu. Kalau yang kita minta harta tu macam dalam kertas itu. Ya Allah, kurniakanlah aku juga harta. Dengan harta aku itu dapat aku tambahkan ibadatku. Dapat aku sedekah, dapat. Minta pada Allah. Tiga tu saya dengar ustaz cakap macam tu lah. Dia kata dah tua-tua ni dia cakap pertama minta mati dalam iman. Minta mati. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman, mati dalam iman. Dan yang kedua minta ampunlah. Astaghfirullah. Kan, minta ampun. Dan yang ketiga, mintalah Tuhan terima kebajikan yang kita buat. Mudah-mudahan kebajikan yang kita buat itu Allah jadikan asbab untuk kita dapat masuk syurga. Memanglah masuk syurga itu hak Allah. Tapi maknanya sekurang-kurangnya kebajikan yang kita buat itu menjadi sebab. Tuhan jadikan
antara sebab kita boleh masuk syurga. Ingat yang tu lah. Ya? Jadi maknanya first sekali kena jaga iman lah. Nak minta lah mati dari iman. Takut nanti kalau lah katakan na'udzubillah lah mati bukan dalam iman. Anak-anak kita berdoa pun dekat kita tak ada apa-apa lah kita. Pasal kita macam pasal kita tadi lah tak ada account. Tak ada account nak bubuh dekat mana. Tapi kalau dekat kita ada account, kita meninggal, apa kebajikan orang yang ada di dunia ni, khususnya keturunan kita lah, zuriat kita buat kebajikan dekat kita kan, dia derma dekat kita, dia niatlah derma dekat kita, dia buat apa wakaf sebagainya dengan harta yang kita tinggal ni kan. Jadi maknanya pahala berterusan. Itulah ya. Jadi kita berdoalah pada Allah. Ya. Duduk saja-saja tu ingat ya. Sebab ialah dah berumur kan, tak sunat. Sebagaimana apa ingat ya, katanya perumpamaan, saya ulang sekali lagi, perumpamaan itu hanya sekadar mendekatkan pengertian sahaja, mengumpamakan pemberian jiwa raga dan harta dari seorang mukmin untuk memperolehi syurga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, ishtara. Allah telah membeli minal mu'minin daripada orang-orang yang beriman. Ingat, Allah tak beli daripada orang kafir. Ini ayat ni tegang-tegang. Allah membeli daripada orang beriman anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, harta mereka, harta benda mereka ya, bi anna lahumul jannah, dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Jadi apa maksud beli di sini? Sebagai perumpamaan lah ya, Allah membeli ya. Baik. Yuqatiluna fi sabilillah ya, disebabkan mereka itu antaranya ya, yuqatiluna fi sabilillah, disebabkan mereka itu yuqatilun, apa orang kata, berjuang, berperang ya, berjuang pada jalan Allah. Fayaqtuluna, sama ada mereka itu membunuh ya, bunuh musuh, au yuqtalun, atau mereka terbunuh. Ya, sebab itu maka dalam di Gaza itu kan, mak bapak tu dia, kita tengok dalam video kan, dia tak rasa tak rasa sedih sangatlah anak dia meninggal tu, sebab dia tahu dah kan anak dia akan dapat balasan syurga kan. Tu. Sebab itu dalam apa orang kata, ustaz kata perang apa ni Iran dengan Amerika pun sama kan, orang Iran tu dia berperang kerana Allah, dia tak takut kan? Padahal sejarah tu boleh lawan dengan Amerika, kita ingat sama sehari je habis lah. Ni berapa lama dah kan, 100 hari, 3 bulan dah ada, bulan dah. Dia bertahan. Walaupun dia kena juga kan, bukan tak kena, tapi maknanya dunia celik mata lah kan dengan apa yang berlaku tu. Baik. Mana? Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Ya. Balasan syurga yang demikian ini sebagai janji yang benar. Haqqan, janji yang benar, satu janji yang benar fit Taurat ya, yang tercatat ya, yang Allah tetapkan dalam kitab Taurat ada disebut. Kitab Injil ada disebut. Kitab Al-Quran pun ada disebut. Waman awfa bi ahdihi minallah, siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah ya, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum bih, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan, jual beli itu. Bergembiralah, maknanya janganlah rasa hilang harta. Jadi bergembiralah dengan
jualan yang kamu jual kepada Allah itulah kita kata ya. Zalika huwal fawzul azim, ya. Ketahuilah bahawasanya jual beli itu adalah kemenangan yang besar. Ya, jadi bagi orang mukmin, Tuhan telah beli jiwa dia, harta dia. Ya. Jadi pembelian itu akan menjadi, Tuhan janjikan mereka akan memperolehi syurga. Tidaklah bererti bahawa Allah memerlukan atau merasa perlu kepada bantuan seseorang. Jangan kata, Allah Tuhan miskin kah? Macam orang kafir kata tu, Tuhan miskin. Tidak. Nak. Ya? Maha suci Allah dari sangkaan yang bukan-bukan. Dan walaupun dalam ayat ni dia kata Tuhan beli, Tuhan pinjam, itu bukan menunjukkan Tuhan lemah. Ya? Kita ingat bahawa itu dia kata sebagai perumpamaan. Perumpamaan. Ya, sebagai perumpamaan. Dia maha kaya lagi terpuji. Dia pula yang telah berfirman. Tuhan dah beritahu siang-siang. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingatlah. Ya, dan ingatlah, aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Menyembah dan beribadat. Jadi menyembah dan beribadat ni maknanya yang tadi Tuhan nak pinjam, bagilah. Nak. Baik. Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak sekali-kali minta apa-apa pun. Tak minta rezeki dekat kamu ya. Tuhan kata kepada mereka ya. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka bagi aku makan. Tuhan kata ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sebaliknya dialah yang memberi rezeki. Ar-Razzaq, dialah yang memberi rezeki dan dia mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga. Ya, al-quwwatil matin, kekuasaan yang tidak terhingga ya. Al-matin maknanya betul-betul kuatlah, kukuh ya. Adapun hadis Nabi yang sesuai dengan hadis kursi di atas ialah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Ibnu Sa'ad, Bazar, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Hatim, At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tak kala turunnya ayat surah Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245 ayat. Boleh buka tak? Ya, Al-Baqarah. Lupa tadi nak ambil ayat. 245. Cuba tengok di belakang. Nota kaki 18. Nota kaki 18 dia kata apa? Handphone. Ya. 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 Ayat ayat 245 ya. 245. 245 tu ayat Man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Ketika turun ayat 245 ni, ayat inilah kalau buka ya. Iaitu apakah sebenarnya Allah menghendaki pinjaman dari kamu? Ya. Apakah sebenarnya Allah menghendaki pinjaman daripada kita? Sabda Nabi SAW, benar, ya Abu Dahda. Abu Dahda berkata, hulurkan tangan Tuan ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengulurkan tangannya kepada Abu Dahda
Dan disambut oleh Abu Darda dengan ucapan, sesungguhnya saya telah meminjamkan kebunku yang ditanami 600 pohon kurma kepada Allah. Nah. Jadi bila turunnya ayat ni, ya, ayat ni ceritanya ialah, apa cerita ayat ni? Ya. 245. Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, man zallazi yuqridullaha qardan hasana, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan kasirah, Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi maknanya apa yang dimaksudkan dengan pinjaman di sini, ya? Ya, meminjam. Meminjam di sini ialah menyedekahkan hartanya jalan Allah. Itu maksud pinjam. Dalam ayat ni, ya. Jadi dalam ayat ni, pinjam itu maksud dia ialah menyedekahkan harta ke jalan Allah. Ya, tak kala turun surah Al-Baqarah, ayat surah Al-Baqarah 245, berkatalah Abu Dahdah Al-Ansari. Al-Ansari ni dia orang Madinah. Ya Rasulullah, apakah sebenarnya Allah mengendaki pinjaman daripada kita? Sabda Nabi SAW, benar, ya Abu Dahdah. Jadi apa yang dimaksudkan, apa ni, dia tanya pada Rasulullah lah, apa sebenarnya Allah hendaki pinjaman daripada kita? Jadi Nabi pun beritahulah, benar ya Abu Dahdah. Abu Dahdah berkata, hulurkan tanganmu. Iaitu yang dimaksud dengan pinjaman di sini ialah sedekah. Sedekah. Jadi bila dah kata macam tu, Abu Dahdah kata pada Nabi, hulurkan tanganmu wahai Rasulullah. Jadi bila kata hulurkan tanganmu wahai Rasulullah, dia pun menyedekahkan kebun yang ditanami dengan 600 pohon kurma kepada Rasulullah. Kerana Allah lah, ya, sungguhnya saya telah meminjamkan kebunku yang ditanam 600 pohon kurma kepada Allah. Jadi itulah cerita dia, ya. Dalam ayat Quran Allah telah berfirman, yang inilah, dan kalau kamu in tuqridullaha qardan hasana, dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah qardan hasana, sebagai pinjaman yang baik, iaitu ikhlas. Jadi maksud pinjaman di sini ialah sedekah, ya. Yudha'ifhu lakum, nescaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kamu. Wa yaghfir lakum, itu yang kita nak tu. Dan wa yaghfir lakum, ya, dan mengampunkan, ya, mengampunkan dosa-dosa kamu. Itulah tadi. Jadi macam saya kata tadilah, kita nak mati dalam iman. Kita nak minta Tuhan ampunkan dosa-dosa kita. Jadi kita kena buatlah sesuatu. Jadi sesuatu yang kita buat kalau berdasarkan di sini ialah banyaklah bersedekah. Jadi apa sedekah yang kita nak buat? Yang kita baca tadilah, sebanyak-banyak tadi muka surat 21. Macam-macam kita boleh buat. Ya? Buatlah. Ya, sebab Tuhan dah janji, wa yaghfir lakum, dan dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu syakurun halim, dan Allah amat memberi penghargaan dan balasan kepada orang yang berbuat baik. Allah amat, amat memberi penghargaan. Syakur ni memberi penghargaan, ya. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim, dialah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, ya. Dan dia jugalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana, ya. Jadi
itulah cerita dia. Ini ayat dalam surah At-Taghabun, ya, ayat 17 dan 18. Jadi apa yang dimaksud dengan pinjaman di sini ialah sedekah. Ya, bila kita banyak bersedekah, antara yang kita dapat ialah Tuhan akan mengampunkan dosa kita. Ya, banyak bersedekah. Dan apa jenis sedekah yang kita boleh buat? Itulah saya kata muka surat 21. Ya, muka surat 21 banyak yang kita boleh buat. Buatlah asalkan perkara itu baik. Cuma kita niatlah. Kita niatlah aku derma, aku sedekah kerana Allah. Allahumma taqabbal minni. Terimalah daripadaku ya Allah. Sebab 3 perkara saya sebut tadi kan, kita nak mati dalam iman, kita nak minta Tuhan ampun dosa kita, dan kita nak minta Tuhan terima kebajikan yang kita buat. Jadi itulah. Jadi, apa yang kita mampu buatlah. Ya, jadi bagi saya dengar ceramah Ustaz tu termasuklah dalam hati saya. Dan cubalah jadikan sebagai satu amalan. Ya, minta mati dalam iman, minta Tuhan hapuskan dosa, minta Tuhan terima kebajikan yang kita buat. Dan ternyata dalam ayat-ayat Quran yang kita baca ni memang Tuhan bagi tahu begitulah conclusion dia. Kan? Conclusion dia. Jangan itulah Allah ganti. Jangan ni kata memanglah ada orang perkataan syuh ni maknanya kedekut sangat. Kalau bagi habislah, itu kerja orang munafik lah. Janganlah bagi, janganlah tolong. Biar dia rasa sendiri. Kita kan itu bagi daripada itu semua kerja-kerja orang yang tak baik. Kita tolonglah juga. Sekalipun kita tak payah tolong, semayang tidak, kita kata semayang tu dia dengan Tuhan. Semayang tu dia dengan Tuhan. Kalau tidak, buat apa kita bagi kucing makan apa semua tu, kucing pun tak semayang. Nak dikira kan? Kita maknanya bahagian kita, kebajikan kita buat. Dia dengan Tuhan, dia selesaikanlah. Sebab itu, kalau orang tu mati kan, orang tu mati katakanlah, dia mencuri. Dia mencuri kan. Dia mencuri tiba-tiba polis tembak dia. Mati. Kan? Tak payah sembayang lah. Itu memang jahat. Orang budak. Macam-macam lah orang kata kan. Tak boleh. Kena mandi, kena kapan, kena sembayang juga. Sebab kita tak tahu. Sebab asal dia daripada awal ialah orang Islam. Kan? Asal Islam. Jadi kita tak tahu masa dia mencuri itu dia Islam atau tidak. Memanglah hadis Nabi kata, apa orang kata dalam satu hadis kan, jadi tidak mencuri kalau seorang itu dia beriman, tak minum arak kalau dia beriman. Jadi maknanya di situ kalau dia mencuri maknanya dia tak beriman kan. Itu dia dengan Tuhan. Tugas kita maknanya selesaikan jenazah dia secara Islam sebab dia mati dalam keadaan yang kita tahu Islam. Nampak dia kan. Itulah kita dia ya. Jadi memanglah ada pendapat kata apa nak kata, orang yang maknanya tak semayang tu kita tak payah tolong dia lah. Sebab dia tak semayang. Kita pun selalu ugut anak kita macam tu. Semayang dulu. Tak semayang tak boleh dapat. Tak boleh makan, tak boleh apa semua. Macam inilah. Janganlah macam tu. Kan? Ya. Jadi itulah cerita dia. Ya. Jadi buatlah baik. Ingatlah perkara tu ya. Jadi habis kita 6 pukul 4. Ya. Ingatlah ayat-ayat yang Tuhan yang kita baca ni ya. Apa yang dimasukkan dengan kelebihan di sini ialah berkaitan dengan harta. Ya, berkaitan dengan harta. Buatlah kebajikan dengan harta yang kita dapat. Ya, buatlah kebajikan dengan harta yang Allah bagi, dan harta itu ada kalanya, bukan ada kala. Memang Tuhan minta pinjam daripada kita. Apa yang dimaksudkan dengan pinjam di sini ialah Tuhan galakkan kita supaya bersedekah.
apa bentuk sedekah yang kita nak buat? Macam-macam lah. Ya, macam-macam di sini. Satu perenggan disebut dekat kita di sini. Ya. Dan itu yang Tuhan minta pinjam. Ada keadaan harta yang Tuhan bagi itu kepada kita, Tuhan nak ambil secara paksa. Walaupun Tuhan ambil secara paksa, terimalah itu dengan sabar. Dengan sabar. Kita ingatlah bila dengan sabar itu balasannya pun macamlah juga kita bagi secara sukarela juga. Kan? Sebab dengan sabar itu kita maknanya banyaklah perkara-perkara baik yang kita fikir. Kita kalau berlaku tak kira lah. Ya, kematian maknanya kita fikirlah bahawa Tuhan sayangkan dia. Kan? Kan? Kemudian apa lagi? Tuhan nak uji kita. Kan? Kita kenalah sabar. Jadi banyaklah kita pujuk diri kita tu supaya tafaul. Tafaul ni maknanya sangka baik lah. Ya, sekalipun benda itu berlaku secara terpaksa. Memanglah bila berlaku macam, maaflah Kak Sum kan, bila kematian sebab sini Kak Sum, cuma kita yang tahu yang Kak Sum lah kan, kira-kira macam teruk sikit lah kan, sampai 2 orang kan, menantu sampai 2 orang. Tapi yalah memanglah. Kita sedih lah kan, tapi sedih macam mana pun nak buat macam mana kan, dia milik Allah kan. Semua orang kena pergi, kullu nafsin za'iqatul maut, semua orang kena pergi dulu kemudian kan. Cuma kita berdoa lah bahawa dia pergi dengan baik, Tuhan sayang dia, Tuhan masuk dia dalam golongan orang-orang yang saleh. Kita yang tinggal pun, kalau lah kata yang meninggal itu suami, biarlah maknanya rezeki itu di tangan Allah, tak putus lah. Walaupun suami tak ada, maknanya kita boleh bela anak-anak tu dan berikanlah juga kita. Mungkin lebih baik daripada kalau suami ada. Banyak kes saya tengok. Orang perempuan yang suami meninggal, dia lagi cekal. Cekal. Saya dekat masjid tu ada seorang kawan. Macam tu lah. Suami dia meninggal dah 20 tahun dia kata. Dah 20 tahun. Masa suami meninggal tu anak kecil. Sekarang ni anak dia 5 orang. Semua dah lepas. Masuk universiti semua. Bila suami dia meninggal tu memanglah dia rasa sedih. Tapi dia berdoa pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kiranya kau nak ambil nyawa aku, janganlah lagi. Dia minta pada Tuhan, janganlah ambil lagi nyawa aku. Dia cakap, sebab kalau aku meninggal, siapalah nak jaga anak-anakku, dia cakap. Jadi dia kata dia nekat, macam dia macam bersumpah lah. Jadi dia akan jaga. Itu kira berjaya lah dia tu. Bila anak-anak dia memang bagus. Anak dia beli kereta bagi untuk dia nak berurusan. Pergi masjid, pergi mana-mana. Bagus. Dan dia pun ialah. Kalau dulu dia cakap suami dia ada, tak ada buat apa. Tapi lepas tu dia berniaga. Berniaga tahulah. Sebab 90 daripada rezeki itu datang daripada berniaga. Yang itu ramai. Saya jumpa kawan-kawan yang suami meninggal, dia berniaga. Memang cepat. Ya? Jadi kita, maknanya apa-apa pun kita ingat baik. Sangka baik dengan Allah. Kena bersangka baik. Ya? Kemudian, apa lagi? Jadi kalau kita bersangka baik, maka ingatan-ingatan kita yang lain mengenai Tuhan tu maknanya tak ada lah ingatan yang buruk. Kan? Macam kalau orang yang dalam ayat muka surat 23 ni, Tuhan dah beritahu awal-awal lagi, aku jadikan jin dan manusia tu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadat kepadaku. Dan bagi orang yang bersangka tak baik tu, dia kata segala apa yang Tuhan minta tu seolah macam minta rezeki. Kan? Tapi Tuhan dah bagi tahu juga, ma uridu minhum min rizqin. Ya, aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki. Tak nak. Wa ma uridu an yut'imun, dan apa orang kata ni, tak nak juga ya mereka memberi makan. Ya.
Jadi itu cerita dia. Baik. Habis. Yang tu. Ada persoalan nak tanya? Tapi untuk ini, untuk berdasarkan pada hadis ini, rasa-rasanya kita ni termasuk dalam orang yang diceritakan dalam hadis ini lah kan. Takkanlah sampai tak ada sedekah langsung, takkan tak ada tolong orang, dan apa musibah yang kita dapat, kita bersabar kan. Jadi kita berdoalah kepada Allah ya. Kita berdoa kepada Allah supaya apa yang kita buat sekarang ni, kebaikan-kebaikan yang kita buat ni, Allahumma a'inni ala zikrika, tu baca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bila kita baca yang ni, hadis ni ya. Jadi semoga Allah menerima amalan kita sebagai pinjaman kepada Dia. Ingat. Ya, Allah terima amalan kita sebagai pinjaman. Bagusnya buku ni di akhir tu dia macam memberi kita pengharapan. Ya, kita maknanya ingat kepada Allah, semua macam tu. Ya, semoga Allah menerima amalan kita sebagai pinjaman kepadanya. Jadi apa dimaksudkan pinjaman, iaitu segala perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan suruh kita buat itu akan Tuhan balas di dunia dan di akhirat. Baik, habis. Ada lagi. Kita habis pukul berapa? 4:30. Ya, kita baca satu hadis lagi sempat ya. 27. Ini. Yang ini pun sebenarnya boleh baca cepat. Ya. Hadis yang 4. Okey. Orang sana boleh ikut? Boleh, insyaAllah. Teruskan, Ustazah. Ya? Boleh. Boleh ya? Okay, kita terus dengan muka surat 27 ya. Pun sama mudah je Ustazah rasa ni. Ya, untuk kita nak faham ya. Baik, antara aman dan takut. Ya, kesimpulan yang tadi ya. Boleh ya? Boleh dapat ya? Dia kalau jadi cikgu tak boleh tanya macam tu. Faham Ustazah Hajar? Boleh dapat? Tak boleh. Kalau jadi cikgu tak boleh. Jadi cikgu kita kena tanya soalan balik. Bila kita tanya soalan dekat dia balik, dia boleh jawab, maknanya dia faham dah. Tak. Ataupun dia tanya kita balik perkara yang berkaitan tu, maknanya dia faham lah tu. Sebab tu dia boleh tanya. Tapi kita di sini tak payahlah sampai macam tu kan. Tapi kalau cikgu dia kena tanya macam tu. Nona, apa maksud pinjaman? Nona, apa maksud? Nona, apa maksud pinjaman? Mulalah terceput. Kan? Kan? Tapi kita kira understood lah. Kan? Ya. Baik. Hadis yang keempat ya. Antara aman dan takut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi, la ajma'u ala ibadi khaufain wala ajma'u lahu amnain iza ammanani. Sabdu ya. Tak apa nampak sangat Ustaz. Iza ammanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa iza khafani fid dunya ammantuhu yaumal qiyamah. Ya. Apa maksud dia? La ajma'u ala ibadi khaufain. Aku tidak akan menghimpunkan dua ketakutan. Khauf satu. Khaufain dua. Khaufani kalau marfu'. Khaufain dia mansub. Ibadi ya. Khaufain. Ambil kan itu yang Ustazah kan. Satu, dua kan. Kalau waladun. Satu, kalau dua walidani. Itu kalau dia marfu'. Kalau dia mansub, mansub dengan ya, walidain. Marfu' dengan waw. Sebab dia dua kan. Tu kita baca tu. Sama juga kalau jamak. Tak apa, yang tu nanti Ustazah Busyra. Cuma Ustazah nak bagi tahu je. Khaufai ni asal khauf. Satu, khaufun. Khaufani ataupun khaufaini. Tengok kedudukan i'rab dia. Di sini khaufain, dua ketakutan. Wala ajma'u lahu amnain. Sama juga. Ya.
dan tidak pula akan mengumpulkan dua keamanan baginya. Jadi maknanya Tuhan tidak akan mengampun kepada hamba dia dua ketakutan dan tidak juga mengumpulkan dua keamanan lahu bagi hamba itu, ya. Iza ammanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Jika ia merasa aman, iza ammanani, jika ia merasa aman kepadaku di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan berikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat. Apa dia? Wa iza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jika ia merasa takut padaku di dunia, aku akan berikan kepadanya rasa aman pada hari kiamat. Ini selalu ni orang tutor cakap ke kita. Tetapi ini baca lagi, ya. Tetapi Abu Naim meriwayatkan pula dari Shaddad bin Aus sebagai hadis mausul dengan lafaz berikut. Ya, apa maksudkan hadis mausul? Buka nota di belakang nombor 20. Ya. Hadis mausul tu ialah hadis yang dihubungkan sanadnya dengan sahabat dan Nabi. Ya, yang dihubungkan sanadnya. Shaddad bin Aus adalah seorang sahabat, ya. Kemudian dihubungkan dengan Nabi. Lafaznya sama aja, tapi makna lafaz lain sikit tapi maknanya sama. In huwa ammanani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Itu saja yang beza. Yauma ajma'u ibadi. Yang tadi dia kata yaumal qiyamah. Yang tadi, ya, yang di atas tadi, yang mula-mula tadi. Yaumal qiyamah. Baik. Wa in khafani fid dunya ammantuhu yauma ajma'u ibadi. Itu saja yang beza, ya. Jika ia merasa aman kepadaku di dunia, ammanani rasa aman padaku di dunia, akhaftu yauma ajma'u ibadi, akan aku berikan rasa takut pada hari aku menghimpunkan hamba-hambaku. Jadi aku menghimpunkan hamba-hambaku maknanya hari kiamat lah. Ya, jadi kita tengok hadis di atas disebut yaumal qiyamah, akhaftu yaumal qiyamah. Ya. Baik. Wa in khafani fid dunya amantuhu yauma ajma'u ibadi. Ya. Jika ia takut kepadaku di dunia, ia akan aku berikan rasa aman pada hari aku mengumpulkan hamba-hambaku kelak. Sebenarnya hadis ini juga telah disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Us-Saghir dengan lafaz yang kedua di atas dan ditunjukkan pada kitab Al-Hilyah. Ini sebagai maklumat pada kita je lah. Kalau macam mana pun hadis ini memang ada. Ya. Al-Bazzar, Al-Baihaqi juga telah meriwayatkannya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala memberitakan pada kita sesungguhnya dia tidak akan menghimpunkan hamba-Nya dua rasa takut dan dua rasa aman, rasa tenteram. Ya. Yang ini kita kena beriman, ya. Maknanya kalau berani sangat di dunia, di akhirat takut. Berani takut di dunia, di akhirat rasa aman, ya. Pertama, barang siapa yang takut pada Allah di dunia ini, Allah tidak akan menimpakan rasa takut kepadanya pada hari kiamat. Bahkan Allah menjaganya dan memeliharanya dari kedahsyatan seksa-seksa hari akhirat dan akan menjauhkannya dari rasa gementar dan terkejut. Orang yang merasa takut pada Allah akan selalu tunduk dan taat melakukan perintahnya, menghiasi dirinya dengan segala sifat-sifat keutamaan serta membersihkan dirinya dari segala sifat kekejian dan kecelaan. Barang siapa yang merasa aman di dunia ini, Allah tidak akan memberikan rasa aman dan ketenteraman dan tenteram pada hari kiamat. Malah akan menimpakan rasa takut dan khawatir serta Allah akan menyeksanya sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, firman Allah,
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syura. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberi pertolongan sesuatu apapun. Hari itu ya. Harta benda yaumun, pada hari itu la yanfa'u, tidak memberi apa-apa manfaat pun, malun oleh harta dia, wala banun dan juga anak-anak dia. Jadi tak boleh membantu. Kata. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali harta benda dan anak-anak orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Itulah betul-betul kena jaga. Ya, jaga daripada syirik dan penyakit munafik. Ya. Baik. Orang yang merasa aman di dunia ini akan berjalan di luar garisan yang telah ditentukannya. Ia merasa aman melakukan maksiat dan menderhaka kepada perintah-perintahnya. Itu maksud aman. Orang yang merasa aman. Yalah. Ya, bila orang tu jahat dia, yalah, jahat ni memang, kalau sekarang ni akhir zaman kita takut pada orang jahat pula. Kan? Ia sering melanggar larangannya, sering tertipu oleh dirinya sendiri, kekuatan dan kesihatannya, sering dikelirukan oleh kebendaan yang berada di hadapan matanya, sering alpa, lalai dan tidak sedar. Sekurang-kurangnya ada 10 saksi yang sentiasa menyaksikan, mengikuti gerak-gerinya, iaitu telinga pendengarannya, mata penglihatannya, lidah, tangan, kaki, hati, bumi yang dipijaknya, malam dan siang, dan para malaikat raqib, atid dan hafadhatul kiram. Semua tu, ya. Buka balik muka surat 21. Muka surat 5, ya, nombor 21. Apa cerita dia? 27 kan? 27 kan? 21. 21, malaikat yang bertugas menjaga manusia dari malapetaka. Oh, ya. Hafazatul kiram. Ya. Ia sering mengikuti ajakan syaitan yang terkutuk. Oleh kerana itu, ia sering berpoya-poya dan bersenang-senang dengan segala kelazatan dan syahwat. Ia selalu berkeinginan untuk memuaskan hawa nafsunya. Rasa-rasanya buat masa ni, insya-Allah masih terkawal lah. Ya, sebab itu maka kita kena berdoa pada Allah selalu kan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Adalah suatu perkara yang tidak perlu diragukan lagi bahawa semakin meningkatnya rasa takut seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini akan meningkatkan usahanya menjauhkan diri dari melakukan kederhakaan, keburukan dan kejahatan menurut akal, adab dan syarak. Dan sebaliknya, makin menipis rasa takut, semakin menipis pula imannya dan meningkatkan keberaniannya untuk berbuat kederhakaan dan bertambah luas pula bidang kejahatan dan kebinasaan yang dilakukannya. Tegasnya, barang siapa yang kuat rasa takutnya kepada Allah di dalam dunia, maka ia akan merasa aman dan tenteram pada hari kiamat, dan begitulah sebaliknya. Kena yakinlah ni. Ini pun salah satu daripada iman juga ni. Ya. Jadi maknanya Tuhan tak akan bagi rasa jua takut. Kan? Maknanya kalau takut di dunia, di akhirat aman. Aman di dunia. Ya, perkara maksiat. Ya, takut untuk buat perkara maksiat. Ya, sebab kita maknanya inilah, kalau orang tanya kita kenapa kau takut sangat? Semalam aku dah baca hadis kudusi dengan ustazah. Ini hadis kudusi kan? Sebab Tuhan dah janji, ya, dia tidak akan menghimpun dua ketakutan. Dia tidak akan menghimpun dua ketakutan. Ya, nak? Jadi boleh pegang anak cucu yang malas-malas pun baca hadis ni kat dia. Ya, nak?
Tuhan tidak akan menghimpunkan dua ketakutan. Kiranya inilah yang dimaksudkan ucapan sebahagian ahli makrifat. Apa maksud ahli makrifat? Ahli makrifat ialah orang yang selalu mendekatkan diri dan beribadat pada Allah. Serta terus mendalami ilmu mengenai Allah. Ya, maknanya mengikuti ilmu-ilmu agama lah. Ya, mungkin mudah-mudahan Tuhan masukkan kita pun dalam golongan ilmu makrifat. Ya. Ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid. Ya. Ni bab tauhid ni kena betul-betul, tapi kita tak ada kelas ya. Tauhid tu. Takut. Itu tak sibuk, itu sangat jauh sangat. Yang patut kita yang perempuan lah. Ya. Baik. Tak apa, nanti bila jumpa tajuk mengenai tauhid ni kita cuba baca ya. Macam ni. Idza zaqa syakhsu harra mukhalafatil hawa fid dunya lam yuziqhu Allah Ta'ala kurabal harri fil uqba. Ya. Apabila seorang telah dapat menahan diri sehingga merasai panasnya, terseksa melawan hawa nafsu di dunia, dia akan diselamatkan oleh Allah dari kedahsyatan panas di hari kemudian. Itu. Ya. Itu kata-kata ini bukan kata, ini kata-kata macam kita kata kata-kata ahli makrifat. Ya, ahli-ahli makrifat ya. Orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak buat kebajikan, dan dia orang ya, ini orang tasawuf lah. Ya, orang yang selalu mendekatkan diri dan beribadat pada Allah serta terus mendalami ilmu mengenai Allah. Ya, apabila seseorang apabila seseorang dapat menahan harra, menahan diri daripada panas, panas. Ya, mukhalafatil hawa fid dunya. Rasa panas sebab nak berlawan dengan dunia kan. Jadi masa panas ni maknanya ialah benda-benda dunia ni pengaruh kuat. Kan? Tak terlawan rasa. Banyaklah benda. Jadi maknanya bila kita nak melawan dia tu rasa ya. Jadi lam yuziqullahu ta'ala, ya, dia akan Allah selamatkan kurbal harri fil uqba, dari kedahsyatan panas di hari kemudian. Ya. Ustaz kata apalah nak bangun semayang tengah malam tu pun ya. Betapa punya berjuang juga tu, sebab itu semayang malam tu baik sangat tu. Dia semayang pun tahajud tu seelok-eloknya. Kita ni bangun semayang tahajud, nak semayang subuh, kita bangun pukul 5.30 kita semayang kan tahajud. Lepas tu terus pada subuh. Dia seelok-eloknya bangun pukul 3, pukul 4 tu semayang, tidur. Tu bangun subuh, itu yang paling baik. Itulah. Jadi kita ni kalau dah itulah ceritanya. Saya kata orang lain lah, saya pun macam tu juga. Jadi maknanya kita bangun awal sikit lah. Eloknya tu maknanya tidur balik sikit. Lepas tu bangun. Berkata Imam Qurtubi, man istahya minallahi ta'ala mimma yasna'u istahyallahu an su'alihi yaumal qiyamah. Walam yajma' alaihi haya'aini kama lam yajma' alaihi khawfain. Ini bukan hadis ni, ini kata-kata ialah imam ya, ini Imam Qurtubi. Sesiapa yang merasa malu, manistahya, ya, malu minallah, kepada Allah, mimma yasna'u, dari apa yang dilakukannya. Nombor 23, apa dia? Perbuatan maksiat. Istahyallahu an su'alihi yaumal qiyamah. Ya, dia rasa malu ya.
Allah pun enggan mendakwa dia. Istahiyallah ni maknanya Allah pun malu nak dakwa dia. Sampai macam tu sekali ya pada hari kiamat. Walam yajma' alaihi haya'ain, dan Allah tidak menghimpun duanya, ya, baginya dua rasa malu, sebagaimana kama lam yajma' alaihi khaufain, sebagaimana dia tidak akan mengumpulkan baginya dua rasa takut. Jadi itu kata Imam Qurtubi ya. Jadi maknanya kalau dah perbuatan-perbuatan maksiat tu kita rasa malu nak buatnya, memang kadang-kadang kan kita kan rasa kata taklah baik sangat, tapi bila kita nak kata macam mana ya, paling simple lah, duduk sila panggung pun orang sombong muka kan, Tuhan nampak, turun dandan kaki tu kan, ataupun kita tak pakai tudung lah, Tuhan tengok rasa malu kan, ingat macam tu kita juga ingat, Tuhan tengok, Tuhan nampak, Tuhan tengok, Tuhan nampak. Tapi yang itu selalu amalannya cucu kita, sebab dia pergi tadika. Ustazah dia selalu kata. Dan sebab itu dia bila tak tahulah, ini ceritalah cucu saya lah. Dia nak masuk dalam bilik air tu, dia terus baca doa. Dia keluar balik. Dia keluar balik kan. Pasal apa? Tak baca doa. Tak nak baca doa dulu baru masuk. Pasal apa? Tuhan tengok. Tak baca doa. Sama juga tak semayang. Dia jadi sebab dia sekolah cikgu dengan dia macam tu. Sebab cerita ni cerita dah. Ini taklah kata cucu saya tu baik sangat. Cucu saya masa tu sekolah rendah lagi. Dia yang baru ni pun tu juga sekolah rendah lagi lah. Tidur dengan saya. Bila pergi rumah dia tidur dengan saya. Bila tidur, tengah malam dia bangun tau. Bangun, kokek tanya dia, buat apa Afan? Abang tak semayang Isya tadi. Abang tak semayang Isya. Habis, abang nak semayang Isya tadi. Dia bangun balik semayang betul. Aduh, kata tidur je lah. Esoklah semayang. Tak boleh. Dia cakap tak boleh. Dia pun semayang, kita pun biar je. Bangun pagi esok kan duk makan tu, dia cerita. Dia kata, dia pergi sekolah, ustazah dia cerita, kalau kita tak semayang, Mak Tok, tahu tak? Mati seesok, malaikat himpit kita, ustazah buat tangan macam ni. Himpit kita, badan kita ni, macam tu. Melekat, lepas tu buka balik, lepas tu melekat. Takutlah Mak Tok. Badan, dia cakap, melekat dekat tanah, ustazah dia buat karangan, dia takut yang tu. Maknanya betapa kesannya cikgu tu mengajar dengan membawa contoh. Sebab tu kita di sekolah rendah, kita sangat galak cikgu bagi penerangan secara contoh. Jadi dengan sebab itu, kita galakkan guru-guru itu baca buku sejarah sahabat-sahabat. Sejarah Nabi, sejarah sahabat, semua supaya bila dia cerita tu dia bawa contoh. Macam katakan, bila nak ambil semayang. Bila nak ambil semayang tu, mesti ingat kata, ya Allah ampunlah dosaku, aku nak solat, nak apa semua. Sebab apa? Ceritalah kalau yang budak yang tahap 2 tu, Saidina Abu Bakar, khalifah yang pertama, dia tiap kali bila ambil semayang tu, daripada awal ambil semayang tu dah menggeletar. Dah menggeletar tu, rasa takut. Rasa takut. Belum semayang lagi. Baru ambil semayang je. Jadi perasaan tu pun kita kena ada lah. Jadi buatlah cerita dekat budak-budak. Jadi dia rasa bila ambil semayang tu, dia basuh elok-elok. Kalau tidak kan, tak, kita basuh tangan tak habis lagi, dia dah siap basuh kaki dia. Itulah. Jadi kalau cikgu sekolah rendah, memang kita amat galakkan dia baca sejarah Nabi, sejarah sahabat. Supaya tiap kali tu banyak bawa cerita. Sebab kata oleh Ibnu Khaldun, budak-budak ni sesuatu pengertian tu dia tak tahu. Katakan kita kata, apa dia semayang? Dia tak tahu. Perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram disudahi dengan salam, dia tak tahu. Tapi bawa cerita. Bawa cerita. Semayang ni, apa kamu buat waktu kamu semayang? Dia sebutlah gini, apa semua.
Itulah semayang. Semayang. Jadi maknanya pengertian semayang tu dia dapat melalui makna cerita. Kalau kita nak suruh hafal ni orang tua-tua, banyak. Betul tak? Macam kata, apa lagi? Derma. Betul tak? Derma. Apa dia derma? Kita buatlah gambar orang derma. Oh, rupanya derma tu kita bagi kepada orang susah, kita bagi untuk orang nak bina sekolah, kita bagi kepada jadi itu maksud dia derma. Jadi kalau kita nak kata nak bagi dia takrif derma, dia tak tahu. Tapi dia dapat takrif derma tu melalui maknanya cerita, gambar-gambar yang kita tunjuk. Jadi itulah. Baik. Habis. Dah ngam 4.30. Ya. Jadi kita banyak lagi panjang. Kalau nak habis ni banyak lagi lah. InsyaAllah kita sambung kemudian lah ya. Banyak ni. Sampai muka surat berapa? Aman dan takut. Sampai muka surat 34. Okey. Kita berhenti dekat sini dululah ya. Tapi walau macam mana pun kita dapatlah kesimpulan keseluruhannya lah ya, bahawa maknanya di akhirat esok ya, yang Tuhan tidak akan menghimpunkan dua rasa takut. Begitu juga dengan dua rasa aman. Jadi apa maksud dengan dua rasa takut dan dua rasa aman? Jadi kalau nak ikutnya balik baca sendiri habis pun boleh kan? Dah boleh lah ni. Okey. Habis? Ada persoalannya? Orang sana macam mana? Orang sana? Alhamdulillah, okey. Okey. Dah okey. Okey. Okey, Ustazah. Ya, kita berhenti kat sini nanti kita sambung Okey. Ya. Alhamdulillah. Boleh ya? Boleh. InsyaAllah. Tapi betul lah cerita-cerita macam ini sebenarnya kita dah tahu. Tapi bila kita baca hadis-hadis ni maknanya bertambah yakin kita ya dengan apa yang kita duk dengar selama ini, dengan apa yang kita duk buat selama ini, dan mudah-mudahan keinsafan, ilmu dan sebagainya bertambah pada kita lah. Jadi kita buat ibadat itu dengan pengetahuan, dengan maklumat yang nyata dan jelas. Azan dekat sini azan. Lepas pada ni nak berhentilah. Kalau siapa nak dismiss okey lah. Boleh lah. Ya.